Menyo hebah haruna ijab haruna kabul. Yang kejiki no ya desa hebah kan ana ijab ana kabul. Wadai juga le waris ana salah waris. Kalau ku jawab dan yang keji. Nai terima orang. Ana pegah-pegah hajo betul. Yang keji tapi ana pegah hajo ana hana pe homa jaro sai kai kun. Yang kalau jawab dan kaji ikut yang kana. Tapi hana yang kejadian lagi nya dua kan. Yang dan yang kita jawab siji. Ya apa? Kada jawab ni nak nyok siji, ada nyok siji. Hana kun jawab dan nyok gedron, nyok gedron hana kun. Pegah sekali hebah le ya aja. Hana hebah pegah hebah betul. Ya kun hebah nyok siji. Kalau terima itu. Yang kahebah ke. Yang kahebah benar kabul. Ya hana syarat kabul yang berpindah milik hana syarat kabul sedekah. Ada hebah, sedekah, diafah. Nyo hebah beda. Munyo hebah na ijab na kabul. Munyo sedekah jauh mentang hana lafai terpusah. Munyo diafah dia tujuh lembah baru milik. Tajak urang kau ibu ut. Tajak sikret kuih tajuk kemi nyan harim. Antran hana milik kita nyo tajuk kuih kau tajuk kemi ber kita nyo. Tajuk kan kemi sabar ni sin. Hana la milik dia pajang milik dia ada tanggung. Mata jelok la bapa perlu tanggung nya milik dia. Nya menyo dia fah. Yang keji kino kesalahan bak kita nyo pada pegat akikah hana sedekah. Wate terpegat akikah kita nyo jino yang kebiasaan hana ta'ala hana sedekah puji dia fah. Tapi yang akikah tertagundang uril. Yang hana sedekah. Puat dah kepajoh kaji kesedekah nyo hana jelas. Yang namunnya keun dia fah yang golong na sedekah sedangkan akikah kayu musyrikah. Mempusah kamu akikah. Hanu je keunan sah ilung kadang atrai ke pajohnya kata kira sedekah tu. Tetapi menyona tacok sama balang ke ajo ke rumah orang gasin di tepi rumah karena sedekah. Yalah kata pajoh ira tu pajoh ke kau. Jadi walaupun hana tak ucapkan yo dah angkat. Gimana? Yo dah angkat rumah ke walaupun hana tak ucapkan. Yang kau kenjo ya. Yang kau ken sedekah. Lafaz sedekah hana payah ucap. Yang ken diafah adalah takdim menghidang ke depan, meletakkan di depan. Yang sedekah adalah taslim, serah. Guna tuju. Guna cok jero. Nyo tak keun bak wakil, nyo ni ajuk rumah je tu. Ajuk kata yo sedekah malah je. Kauri guna persilakan. Jadi yang keji kena sedekah hidrar walaupun ada kita yang tahun gang rumah tu. Benar sabar rantang dua rantang yang tajuk ke urang gasin supaya sah walaupun yang terlebih afdal mandum tajuk. Baik dari jauh rumah tajuk. Hai tak baju kedua ada baju yang dari jauh rumah tajuk mesti keluar urang lantar ada baju kedua ada baju je. Tapi keadaan baik tajuk akikahnya adalah dia apa? Mami tajuk pesantren wakilah ke? Wakil baru pesantren yang nasi, ni tagun, ni sedekah ke orang daya. Yang kena sedekah mandum sedekah. Bukan tu apa ke juga kan? Yang ke sedekah dia fahibah lah. Lain kan gimana? Hana hidup gimana hidup? Sedekah terima akhzu. Milik sedekah bil akhzi. Dengan tajak ni pada tajak. Ada jajuk sedekah bila peti tanya, "Lok, tengok ihram ataupun jilatan ihram kan?" Pada tajak baik akhzu. Nyai keun sedekah dah je. Ataupun nyai keun kau itu. Nyo kaitain sedekah nyang ka keun nazar. Qaul lazim nazar fil makna. Lagi kaitain udhiyah nyo penyo seribe ke sedekah ke kumpulan nyang ka wajib sedekah kaji ilzam ke kazim fil makna kaji ke keun hadahil udhiyah ke nyo dun udhiyah nyang ka wajib lantaran kata tayin butuh sunan pegang lagi kitab hana mungkin udhiyah sedekah pun asal kata tayin ka wajib. Yang menyangkutnya kapal ya kan. Jadi bila hijau sedekah beta cok.
Bila dihibah hang kita terima hang sah lah.